Kenapa susah ni? Relax saja kau boleh. Kau tenang. Kau ni first time pun. Kam, saya tolong. Okay. Okey tak ni? Okey? Saya okey. Saya akan pastikan dia makan mie sedap yang paling sedap. Kita tunggu, okey? Oh, you Nadia, the instant influencer tu kan? Ini makanan yang Cik Sabrina order. Silakan. Wow, ni lah mie yang buat you famous tu kan? 1 juta views. Rupa not bad. Bolehlah untuk beginner. Rasa, let's see. Kenapa Cik okey ke? Masinnya. Masih? Tak mungkin masih. Saya rasa ya. Sorry Cik Sabrina. Saya rasa biasa je, tak masin pun. Excuse me. Kenapa ni? Masin, you rasa? Boleh saya cuba? Yes. Sorry Cik Sabrina, saya rasa sama je, tak masin pun. Are you sure you chef? Takkan tak rasa apa-apa kot? Minta maaf Cik Sabrina. Kami sentiasa pastikan makanan kami top notch. Saya dengan Chef Aiman rasa makanan ni biasa je, tak masin pun. Mungkin mulut Cik Sabrina yang masin. Mak ajar? Cik. See guys, tengok apa diorang dah buat kat I. I'm just nak review ikhlas je. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata ori-ori beraroma. Rasanya penuh warna bila kita bersama, kemana saja asal kita dapat berjumpa.